Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarin, wakil daripada Lekopak Production. Jadi hari ini sebenarnya kita amat bertuah dan beruntung sebab kita buat kali pertamanya bawakan maskot Upin dan Ipin di Sekolah Kebangsaan Salak di Sepang ni, sempena nak memberi semangat kepada adik-adik yang baru masuk tahun 1 untuk mereka berani untuk meneruskan ataupun memulakan sesi persekolahan mereka. Jadi acara pada hari ini sebenarnya adalah sebahagian daripada CSR yang dianjurkan oleh Lekopak Production, yang mana kita bawa Upin dan Ipin, kita adakan persembahan, berikan sumbangan hadiah dan sebagainya, semata-mata untuk memberikan sokongan dan juga dorongan kepada adik-adik semua daripada tahun 1 khususnya dan juga pada tahun 2 dan juga tahun 3 di SK Salak Sepang ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berjaya menyempurnakan program transisi tahun 1 untuk tahun 2026, dan Alhamdulillah pada tahun ini ada satu kelainan. Kita dapat bersama-sama dengan tim Upin Ipin, yang mana saya lihat merupakan satu program yang amat menarik, dan kita mengharapkan sebagai satu usaha untuk murid-murid akan datang lebih ramai lagi pada tahun ini. Kalau kita bercakap tentang Upin Ipin, merupakan satu watak yang dalam masyarakat. Jadi murid-murid memang hampir dengan watak Upin Ipin, apatah lagi kalau kita lihat dia melatar belakangkan suasana kampung di Malaysia. Saya sebagai penyelaras nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak Lekopak yang sanggup datang daripada jauh, sponsor kita macam-macam. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Tengok diorang happy hari ni dapat jumpa Upin Ipin. Okay, Upin Ipin ni bagusnya daripada kartun-kartun yang daripada luar negara adalah sebab dia mengetengahkan kita punya ciri suasana kampung yang orang kata original Malaysia. Jadi murid-murid yang mungkin sekarang duduk ramai dekat bandar, dia dapat merasailah suasana kampung tu. Okay, daripada pihak sekolah, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lekopak kerana sudi memeriahkan lagi suasana untuk majlis kami pada hari ini. Dengan adanya Upin Ipin pada hari ini, dapatlah murid-murid sekolah lah terutamanya jadi lebih bersemangat untuk sambung sesi persekolahan selepas tamatnya transisi selama 4 minggu. Okay, macam yang kita tengok series Upin Ipin sendiri, dia lebih fokus juga dekat dalam kelas. Jadi kita nak budak-budak dapat ambil nilai-nilai daripada Upin Ipin tu, dan maksudnya dalam sesi persekolahan murid-murid aplikasikan juga macam mana Upin Ipin tu, macam tu juga dekat sekolah. Pembelajaran tu adalah pembelajaran yang seronok dan menyeronokkan. Perasaan saya hari ini gembira kerana Upin Ipin ada. Saya pun sama. Saya rasa tadi amatlah seronok sebab dapat jumpa Upin Ipin. Seronok. Jadi sekali lagi saya cakap terima kasih kepada tim Upin Ipin kerana dapat bersama-sama dengan tim Skesas untuk transisi 2026. Terima kasih Lekopak sebab sudi datang menceriakan suasana dan menceriakan majlis pada hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Semoga terus maju jaya. Kami semua peminat Upin Ipin. Terima kasih. Bye. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua barisan cikgu yang telah memberikan kerjasama dan menjayakan program pada hari ini, dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada semua cikgu-cikgu, adik-adik yang meminati Upin dan Ipin. Mungkin daripada awal, daripada kecil mereka sehingga sekarang pun Upin Ipin dah nak mencecah musim ke-20, teruskan memberi sokongan dan teruskan menyayangi Upin dan Ipin. Upin dan Ipin merupakan sahabat selamanya untuk semua warga generasi daripada musim pertama sampailah musim ke-20 dan sehingga selama-lamanya. Terima kasih semua. Kami sayang Upin Ipin. Kita sahabat selamanya. Betul. Sayang Upin Ipin. Sahabat selamanya. Betul. Kami sayang Upin Ipin. Kami sahabat selamanya. Betul.